Assalamualaikum, selamat datang ke lagi satu episod of Teh Tarik 3. Dah lama kita tak berbual kan sambil-sambil minum dengan air ni. Kalau korang tak tahu mana kita sekarang, kita berada di Bumi Brew. Bumi Brew lah yang selalu kalau korang perasan time solat Jumaat, dia pernah infak kita almost every Friday dia infakkan kita teh tarik. So kalau korang nak datang, nak kasih support, korang boleh datang lah kat sini. Bumi Brew. Korang search je kat Google, mesti korang tahu blog apa kat mana. Dekat je, walking distance. First of all, I would like to also thank Bumi Brew lah untuk kasih kita tempat ni untuk kita record kita punya podcast ni, episode ni. Pasal of course as you know, masjid kita tengah go through mosque upgrading project. So banyaklah construction bising sini sana. So untuk episode ni, kita akan berbual tentang topik yang di mana kita semua nampak. Kita semua pernah nampak jemaah semua buat macam gini. Okay, so kita tak nak jump terus, kita akan slowly lah. Slowly masuk, nanti korang tahulah apa topiknya. Sekarang kita bersama dengan dua ustaz, iaitu old timer dengan Gen Z. Okay, yang Gen Z kita berbual dululah. Kita introducekan Ustaz Amar. Apa khabar Ustaz Amar? Baik? Baik. Lain satu kita ada ustaz yang handsome yang korang nampak everywhere. Dia island white ni. Iaitu Ustaz Nur. Apa khabar Ustaz Nur? Assalamualaikum. Sihat, alhamdulillah. Terima kasih. Undang saya. Apa macam mana? Lastnya apa? Last apa Ustaz cakap? Apa khair? Terima kasih mengundang saya. Oh, bukan khair. Ingat bahasa Arab tadi berbual. Salah. Salah. Sebab salah. Selalu kan dekat ahlan wassalam gitu. Alamak, tapi bukan Okey. So, kita ada dua ustaz ni di mana kita akan berbual tentang topik pasal solat Jumaat. Okey. So, maybe kita nak start kita start slow Okey. So, contoh ustaz Okey, solat Jumaat 2 rakaat, betul? Tapi ada orang di mana dia orang selalu datang hujung-hujung. Apa hukumnya datang solat Jumaat time bila dah start solat, dia orang tak dengar khutbahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sentuh tentang solat Jumaat ni, solat Jumaat tu wajib dikerjakan sebab itu ada dalam surah Jumaat. Dalam surah Jumaat yang mana Allah perintahkan wahai orang beriman, apabila seru untuk kamu solat Jumaat, hendaklah kamu tinggalkan semua perniagaan dan sebagainya. Okey, itu ada dalilnya, itu dah wajib dah tahu. Cuma tentang sama ada orang tu datang awal cepat ke lambat tu, itu tengok pada sebab-sebabnya. Sebab bersandar kepada hadis sahih dan Bukhari dan Muslim, dia ada menerangkan tentang pada hari orang yang pada awal waktu mandi sunat Jumaat, kemudian pergi ke masjid pada awal waktu, itu waktu pertama, dia seumpama dia berkorban seekor unta. Seekor unta? Seekor unta. Kemudian bagi mereka yang datang pada waktu yang kedua, seumpama mereka berkorban seekor lembu. Dan mereka yang datang pada waktu yang ketiga, seumpama mereka berkorban pada seekor kibas. Kambing? Oh tak, salah. Kambing kibas lah. Oh kibas. Betul. Okey. Dan mereka yang datang pada waktu yang keempat, seolah-olah mereka berkorban dengan seekor ayam. Dan mereka yang datang pada waktu yang kelima, seolah-olah mereka berkorban dengan ikan. Sebiji telur. Sebiji telur. Dan apabila imam mula keluar daripada nak naik mimbar tu, maka ditutup catatan mereka solat Jumaat dan juga khutbah Jumaat. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa solat Jumaat tu wajib, disunahkan untuk datang awal. Sunnah untuk datang awal. Jadi bersandar pada hadis ni bahawa digalakkan untuk mereka datang awal. Namun pada konteks Singapura ni kita faham, ada mereka yang bertugas dan boleh keluar hanya jam 1. Betul. Alhamdulillah sekarang lebih kurang 1.13 masuk waktu. Yang ada waktu Jumaat diawalkan kalau kat pukul 12.55. Jadi kita faham. Jadi mereka punya alasan yang tertentu. Namun Jumaat mereka tetap sah. Solat Jumaat tetap sah. Mereka bila masuk saja terus solat sunat tahiyatul masjid, terus dengar khutbah. Jangan berbicara lagi. Okey. So khutbah tu tetap wajib untuk dengar. Ya. Kalau contohnya orang yang bertugas ni datang selepas khutbah. Dia sempat datang selepas khutbah. Bagaimana dengan solat? Jadi kita lihat pada waktu yang dia datang tu tadilah, 5 waktu tu. Sama ada dia datang awal waktu, dia dapat seumpama dia berkorban dengan seekor unta. Kalau datang waktu yang kedua, dia umpama berkorban seekor lembu. Dia datang waktu yang ketiga, bermakna dia berkorban seekor kibas. Datang waktu yang keempat, seumpama dia berkorban pada seekor ayam. Dan bila dia datang waktu yang macam tadilah, dia berkorban seolah semacam sebiji telur je. Sebab bermakna kesempurnaan dia tu, dia makin lambat dia datang, makin kurang pahala dia. Makin kurang pahalanya. Jadi kalau ulama berbincang tentang sama ada dia dapat solat Jumaat atau tidak,
kalau orang berbicara, bercakap apa, itu another topik lah. But solatnya tetap sah. Okey. Cuma fadilah Jumaat dia tak dapat makin kurang pahala Jumaat dia. Jadi itu untuk orang yang bertugas. Ya. Jadi orang yang tak bertugas pula. Contoh dia terbangun lambat. Alamak, terbangun lambat dah. Sekali dia datang sampai terus dah tengah apa? Solat. Tengah solat pun tengah baru nak iqamah. Ah, Macam mana tu? dia masuk waktu yang keberapa tu? Dah terlepas telur. Okay. Dia begini, sebab tu saya kata tadi dia bermakna dah terlepas daripada khutbah Jumaat dia dah terlepas tapi dia masih dapat solat Jumaat. Pertama soalannya lah dia tertidur. Okey, orang yang tertidur dimaafkan. Oh. Orang yang terlupa dan tertidur dimaafkan. Orang yang sengaja kan? Sengaja dosa. Dosa. So solat Sebab Jumaat tu tak sah lah. Sebab solatnya sah. Masih sah Sebab dah sebut tadi dalam surah Jumaah, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegera ke masjid untuk solat Jumaat atau dengar khutbah dan sebagainya. Jadi kalau dia sengaja dan melewat-lewatkan dosa, sebab solat Jumaat ni wajib. Wajib. Jadi dia macam solat fardu, wajib juga kena datang, wajib juga kena solat. Jadi sama juga dengan mereka yang sengaja lambat-lambatkan solat, sedangkan dia tahu tu waktu Jumaat, dia kena datang, kena dengar khutbah dan sebagainya. Jadi kalau dia datang lambat dengan alasan bekerja dan sebagainya, itu alasan dia, pahalanya ada tapi fadilahnya kurang. Tak sempurnalah, ibarat kesempurnaan tu tak dapat sepenuhnya Jumaatnya. Jadi Mahi, Waalaikumsalam. Jadi Mahi, kalau dapat pahala lebih tu seperti unta tu, datanglah awal Saya selalu datang sebelum subuh saya dah selesai. Kalau sebelum subuh tu mungkin itu seekor apa? Gajah tak? Jangan langgar sunnah. Jangan sunnah, nampak? Okey Ustaz, so sekarang kita tadi dah buat tentang punctuality lah solat Jumaat. So sekarang orang tu dah datang, khatib sedang menyampaikan khutbah. So time pengumuman Jumaat kan diorang dah cakap jangan elak daripada berbual, elak daripada kadang-kadang macam main handphone dan sebagainya. Okey, kita start daripada berbual dulu. So contoh orangnya datang, dia tanya pada pegawai masjid, contoh tempat atas ada wuduk tak? Tempat atas boleh ni tak? Ada tu tak? Macam dia tanyalah. Bolehkah kita jawab ataupun kita kena macam ibaratkan buat macam sign language. Kalau itu pun sign language tu ada kira masuk under kategori berbual tak? Okey, ini mengingatkan saya tentang sepotong hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa satu ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Ketika Nabi sedang berkhutbah tu berdiri seorang lelaki bertanya, "Ya Rasul, ya Nabi Allah, bilakah hari kiamat?" Ya, dia tanya tu. Jadi ketika pertanyaan tu Nabi SAW totally tak jawab, Nabi diam dan tak respon pun. Ini nak menandakan bahawa kena dengar khutbah. Satu. Kedua, ketika tu ada beberapa orang sahabat menegur dengan isyarat saja. Dengan isyarat suruh duduk. Jadi bermakna menegur seseorang ketika dalam khutbah, sama dia bercakap atau apa yang dia buat, boleh ditegur dengan isyarat tanpa bercakap. Jadi bermakna sahabat Nabi tu pesan duduk. Dia tak bercakap pun. Sebab dalam hadis tu sebut isyarat. Di antara sahabat tu beri isyarat suruh duduk. Tapi lelaki tu tak duduk. Bermakna ini membuktikan, ini dalam penerangan dalam Imam Nawawi menjelaskan bahawa membenarkan untuk menegur seseorang, ini amar makruf. Menegur orang tapi tak perlu bercakap, cukup dengan isyarat. Contohnya macam orang sedang bercakap kan. Sebab ada hadis Nabi SAW sebut idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imam yakhutub faqad laghawta. Maknanya bila engkau berbicara dengan temanmu pada hari Jumaat, suruh diam, bercakap dia ansit, sedang imam berkhutbah, maka engkau telah melakukan perkara yang sia-sia. Maknanya orang tu suruh diam, tapi dia bercakap diam. Itu benda kira lagau. Bayangkan orang nak buat amal makruf tapi suruh diam saja dah buat perkara yang sia-sia. Apatah lagi berbicara, bercakap kan. Jadi bersandar pada hadis Anas bin Malik tadi, sahabat tegur. Bermakna Nabi tak tegur, kata tak boleh. Bermakna tegur dengan cara berikan bahasa isyarat. Sama ada tangan contoh, tak payah. Tak payah. Kan ada dalam hadis tu. Tak payah. Tunjuk gini je pun boleh. Dan apatah lagi mereka yang tugas
ditugaskan untuk beri arahan masuk ke dalam dan sebagainya. Ya. Itu perlu apatah lagi tempat-tempat yang laluan yang tak dibenarkan untuk solat, mereka duduk solat. Jadi kita kena tegur lah bila tak boleh solat. Bahkan kalau di Mekah pun polis-polis tak semua yang dapat solat berjamaah sebab kerana demi keselamatan. So bila perkara-perkara yang mengaitkan keselamatan nyawa, perlu ada yang bertugas. Itu sama nak isyarat ataupun bahkan Imam Nawawi ada sebut bahawa dibenarkan untuk perlu kalau bercakap yang very simple je. Harap jangan solat dah. Maknanya beri arahan. Jadi maknanya Imam Nawawi ada sebut juga bahawa kalau mereka tak faham juga, dan cakap sepatah dua sudahlah. Please don't. Dah. Interesting. Tak tahu pula kalau kat time kat Mekah semua ada yang tak solat kan, untuk ni lah, untuk keselamatan Okey. So sekarang bila tadi Ustaz cakap pasal teguran. So contoh sekarang yang soalan yang utama yang kita nak tahu boleh ke tidak kita pakai handphone kita semasa khutbah. So contoh dia ada banyak senario yang saya dapat lah daripada netizen ataupun yang mana saya pernah observe lah. So satu, dia main handphone semasa khutbah, that means dia scroll TikTok, dia scroll Instagram, apa-apalah. Dia tengah message reply kawan dia atau reply kerja. Dia lagi satu pula, dia bukan main handphone tapi dia tengah baca khutbahnya. Pasal ada pasal takut tidur takut nanti ada cakap wuduk dia tak sah lah pasal dah khusyuk sangat tidur sampai berdengkur, tak tahulah so dia takut gini, dia buka teks dia baca supaya dia tahu apa khatib sedang berbual. Dan ada pula senario tu yang lain di mana dia tak faham, khutbahnya dalam bahasa English tapi dia tak faham English, dia pasang bahasa Arab contoh. So macam mana? Boleh tak kita pakai khutbah, kita baca pakai telefon bimbit semasa khutbah dalam tiga senario ni? So one by one lah. Tengok macam mana. Yang pertama bagi mereka yang berbicara lah, bercakap. Okey. Ataupun yang menggunakan handphone. Alat telefon bijak. Kita guna perkataan telefon bijak. Telefon bijak Smartphone lah. Smartphone lah. Bahasa Melayu telefon bijak. So telefon bijak. Smartphone lah. Jadi maknanya mereka menggunakan tu tujuannya apa? Ini juga sering saya nampak. Bukan cerita orang luar, saya sendiri nampak. Bila saya nak arahkan mereka duduk ke depan, maju ke depan saf-saf. Ada masa saya nampak mereka yang ada sedang bermain handphone. Bermain, saya sebut permainan maknanya game. Game. Walaupun tu mungkin belum waktu azan dan sebagainya. Tapi pernah saya nampak tu. Kemudian ada pula yang sedang teks, jawab sebagainya. Baik. Ketika dalam masjid, saya nak ingatkanlah, masjid ni adalah sacred place, tempat ibadah. Masuk ada baca doa, kan? Dia bukan shopping center. Dia bukan kedai kopi. It's a sacred place. Seharusnya kita datang masjid, susun kita punya slipper tu tempat yang teratur. It's a sacred place. Jadi kalaulah sacred place tu dijadikan macam kedai kopi, it's totally different. Dan bermakna kita tak beradab lah di rumah Allah. Apakah penggunaan smartphone ni ketika khutbah tu boleh digunakan? Dia ada beberapa senario lah. Yang pertama, gunakannya itu kalau diperlukan, contoh dia adalah foreigners, bangsa asing yang tak faham Inggeris dan tak faham Melayu. Jadi dia nak tahu, mungkin dia datang daripada Bangladesh, dia tak faham English, dia tak faham Melayu. MUIS ada keluarkan beberapa khutbah yang dari bahasa Urdu yang memang boleh digunakan oleh Bangladesh, menggunakan bahasa Urdu. Ada khutbah tu. Jadi kita boleh advise mereka yang nak masuk khutbah, nak belajar nak masuk ke masjid sebelum Jumaat, seelok-eloknya bacalah khutbah-khutbah ni terlebih dahulu. Jadi bila mereka masuk dalam dengar khutbah tu, mereka tak surprise. Ni apa yang imam cakap? At least topik tu dah tahu. Tapi kalau dia nak baca tu, no problem lah bagi saya. Sebabnya kenapa? Dia nak menghayati apa yang disampaikan. Okey. Kedua senario ialah orang yang gunakan handphone ketika imam sedang khutbah. Dia bukan bercakap, dia gunakan handphone tu untuk dia baca teks. Imam sedang khutbah, dia baca teks.
Sedangkan kita diperintahkan untuk dengar khutbah. Dengar dengan baca different. Macam sembahyang. Dalam hadis sebut mereka yang tak dinamakan solat kalau tak baca surah Al-Fatihah. La solat liman lam yaqra suratul Fatihah. Betul kan? Maknanya tak dinamakan solat orang yang tak baca surah Al-Fatihah. Disebut baca, bukan niat, bukan lintasan hati, bukan bacaan dengan mata, tak. Bukan bacaan dengan hati, tapi baca. Sebab tu mazhab mengatakan wajib baca Fatihah tu dia rukun qauli, baca. Jadi pernah berlaku sahabat tanya macam mana kau tahu Nabi baca Fatihah tak baca Fatihah, dia nampak janggut Nabi bergerak. Nabi baca Fatihah tu dia nampak janggut Nabi bergerak. Jadi dia tahu. Dia dalam surah bacaan dalam sembahyang sir lah. Berbalik pada tentang solat Jumaat tadi, maka bagi mereka yang tak faham apa yang imam baca, dia boleh gunakan untuk buka tu teks translationnya ke apa ke. Unless kecuali dia gunakan tu semata-mata untuk sekadar nak sedapkan diri dia baca Fatihah, dia baca apa teks. Sebenarnya baca tu dalam macam sembahyang. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Bila imam baca, kita dengar. Jadi bila imam khutbah, kita dengar. Bukan imam baca kita baca. Jadi kalau imam baca kita baca, siapa yang khutbah? Kalau imam khatib dia pun baca yang khutbah, siapa yang khutbah? Kan? Bahkan tak digalakkan pun kalau orang imam sedang khutbah kita berzikir pun dengan tasbih. Sebab kita kena faham yang kita khutbah kita kena dengar. Dan saya ambil contoh antara zikir dengan dengar khutbah ni sama juga dalam surah Jumaat juga. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila selesai solat Jumaat, bertebarlah kamu di muka bumi untuk cari kurniaan Allah. Betul kan? Tapi ayat tak berhenti situ. Wadhkurullaha katsiran. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Moga-moga kamu beruntung. Solat tadi dah ingat Allah tak? Solat tadi dah ingat Allah. Tapi kenapa Allah perintahkan zikir lagi? Bermakna zikir tu bukan sekadar solat, tapi di luar solat juga. Sama juga dalam kita orang yang dengar khutbah tu, dia kena dengar khutbah lah. Jangan pula imam baca khutbah, dia pun nak baca khutbah. Kecuali dia foreigner, dia tak faham bahasa tu, dia nak tengok translation, by all means. Itu baik, tidak masalah. Jadi bagi saya pandangan bersandar pada apa yang lihat, sebenarnya bagi mereka yang buka handphone semata-mata nak faham apa yang imam baca kerana dia tak tahu bahasa Melayu ataupun tak faham bahasa Inggeris tapi ada urdunya, silakan. Boleh. Tak ada masalah. Okey, mungkin anak tambah sikit tak? Dari segi yang translation tu, mungkin yalah zaman sekarang budak-budak belia sekarang diorang lebih kepada speaking. Dan sekarang kat masjid pun sekarang khutbahnya dalam teks Melayu lah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur di Singapura ni dalam mostly lah masjid sekarang dia kalau kita nampak skrin tu dia ada translation dia. Itu satu. So bagi saya lah tidak perlu pun, tidak ada keperluan untuk menggunakan handphone pun sebenarnya. Sebab translation tu dah ada. Tapi contoh Contoh. ada translation dia dah huru-hara. Okey. So namun dia sampai off translation tu. Macam mana? Okay, so maybe kalau that thing happen, so maybe nasihatlah kepada yang belia-belia ataupun orang yang mungkin dia dah expecting lah. Okay, hari ni khutbah dalam bahasa Melayu. Okay, saya tak faham Melayu, so saya faham Inggeris je. Boleh je macam Ustaz tadi kata, sekarang kita ada khutbah teks kat website MUIS. So kita boleh just pergi website MUIS, download teksnya. Kalau mungkin nampak macam wordy panjang sangat, sekarang ada ChatGPT. ChatGPT. So kita guna ChatGPT tu, kita just summarize things up. Kita boleh letak je, summarize this into 4 points, 5 points. So from there at least kita tahu sedikit sebanyak macam the content of the khutbah lah. So ni kira kan usage of AI lah to the zaman kan responsibly lah ya. Modern, so kita kena keep up the Sebenarnya tak pace. ada alasan untuk tak tahu apa yang disampaikan. Sebenarnya even ChatGPT pun dengan volume imam cakap pun kalau dia rekod sini boleh keluar. Tapi ada Ustaz, diorang faham bahasa Gen Z. Alamak. Slang macam Okay, then boleh juga ChatGPT. ChatGPT kan? Apa translate itu Gen Z slang? Ada. Dia dekat slay Ustaz macam mana Ustaz? Kita boleh. Macam itulah. Sebenarnya kemudahan yang Allah turunkan ni memang manfaat sebenarnya. Doesn't matter sama awak gen apa pun. Sebab bila bersandar pada gen, sebab tu AI pun keluar. Untuk generasi dan even anak-anak gen yang sekarang ni kita nak educate pun kita bersandar pada gen dia juga. Jadi sekarang ni kalau dia rekod
imam tu baca, dia record lah, so called macam record kan. Dia boleh translate dekat sini. AI boleh translate. Then. Jadi from there dia tahu, oh imam ni cakap apa. So kalau dia cakap apa bahasa pun, actually semua boleh be translated easily. Jadi there's no such thing unless orang tu gunakan tu untuk dengar tu, jadi kita tak perlu nak tegur dia, apa awak buat ni? Tak payah. Sebab maybe kita pun kena sangka baik sebab tak semua orang yang faham bahasa Melayu dan bahkan anak-anak Melayu kita pun tak faham sangat bahasa Melayu yang formal. Dia gunakan benda bahasa-bahasa yang pasar, Gen Z punya bahasa yang saya pun mungkin saya tak tahu juga. Jadi kita kena adapt dengan changes lah. Dulu saya pernah saya ada experience lah. Dulu saya suka baca daripada teks lah. So bila khatib tengah khutbah tu saya suka baca ikut, dia make sure kan takut ada tertinggal ke apa kan. So saya baca ikut-ikut lah. Sekali ada satu pakcik kat sebelah ni, dia tegur saya. Dia tegur, dia macam marah tau. Dia macam contoh dia macam dia gitu. Dan saya macam lost. Saya tunjuk lah. Ni saya tengah tengok dia punya skrip. Lepas tu baru dia macam tak tahu, dia macam jeling-jeling. Lepas tu dia berbual sendiri macam terus Dia pun berbual juga. Tapi dia macam tak tahulah bahasa apa dia berbual lah. Dia macam membebel, macam whisper, mumbling. So ada tak cara-cara teguran yang boleh kita lakukan? Kalau contohlah perlu ditegur, macam mana cara yang terbaik semasa tengah khutbah tu? Ini kalau kita rujuk pada mereka yang menggunakan handphone lah. Handphone dulu lah Ustaz. Okey, ini ketika khutbah ataupun Ketika khutbah. Ketika khutbah. Okey, saya dah sebutkan tadi, nak buat amal makruf nahi mungkar ni memang perkara yang digalakkan. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu kita kena gunakan bil hikmah, dengan bijaksana. Okey. Macam tadi orang menegur tanpa usul periksa, dia tak tanya. Dia tak tengok pun apa yang kita sedang tengok. Saya peribadi pernah nampak orang tengah main game. Orang main game ketika khutbah. That one semasa Ustaz tengah khatib? Bukan, saya jaga saf. Ingat Ustaz tengah jaga khatib, nampak depan tengah main Mobile Legend tak? Saya jaga saf, saya ternampak orang main game. Ataupun budak-budak main game. So that's why kita kena create awareness untuk supaya orang datang awal ataupun paling tidak pun dia dengar khutbah. Sebab minggu sekali we play our part as a khatib untuk deliver the sermon accordingly. And it's a waste of time you come kelang kabut nak solat Jumaat but you just ignore the sermon. Ingat, khutbah 2 jemaat tu adalah menggantikan 2 rakaat. Jadi sebab tu solat Jumaat 2 rakaat. Tapi dua khutbah Jumaat tu menggantikan 2 rakaat Zuhur. Sebab tu ada 2 khutbah Jumaat menggantikan 2 rakaat Zuhur. Dengan plus 2 rakaat untuk solat Jumaat. So total 4 rakaat lah. Olah-olahnya. Bagi saya pula lah, kalau nak menegur tu secara berhikmah atau berkebijaksanaan tu, mungkin kalau contohlah yang saya ni nak tegur tu, mungkin kalau saya takut, kalau saya tegur tu ialah kalau saya cakap diam je, dah sia-sia kan, dapat pahala ke apa. Jadi untuk elakkan daripada tu semua, mungkin selepas selesai solat tu semua, mungkin boleh one on one lah, jumpa Mahi. Nasihat lah. Nasihat Mahi, tadi awak buat tu sebabnya tak patutlah buat benda tu semua. So next time mungkin next khutbah tak maulah guna handphone, dengar apa kata. Mungkin itu lebih proper lah. Boleh Ustaz. Kita. Sebab ialah takut kalau kita tegur pada orang pun takut dia malu. Betul. So end up dia itulah. So macam menegur ni pun adalah ada adabnya juga. Tak boleh terus nak menegur, jangan main phone. Tak boleh lah. Okay. So untuk follow up question teguran. Okay. Dengan memain handphone Okay, sekarang kita pindah pula lagi satu senario. Orang yang tengah tidur pula. Okay. Kita compare dulu. Mana lagi macam ibaratkan macam lagi tak dapat pahala atau berkat je. Orang main handphone atau orang yang tidur terus? Dua-dua tak dengar khutbah. Yang tidur kita boleh lihat satu nikmat Tuhan lah. Nikmat Allah. Kita tak tahu orang tu mungkin kerja malam, penat. Dan bahkan saya juga pernah dengar orang tertidur dengan berdengkur. Waktu Jumaat imam sedang khutbah. Saya pernah dengar. Dikomparekan dengan orang main yang dia alert, but dia tak gunakan telinga dia dengan mata untuk lihat imam sedang khutbah. Bahkan dia bermain handphone. Itu lagi teruk. Itu dengan sengaja. Kita sangka baik,
husnuzan, orang yang tertidur tu memang dia peletih. Betul. Ataupun ada sleep apnea Ustaz. Contoh orang-orang yang kerja macam Grab, panas, lepas tu kelang kabut masuk masjid, kita faham. Dan kita pun tak boleh menuduh orang tu sengaja tidur. Jadi cuma yang bagi pada pandangan saya secara peribadi, mereka yang alert, yang gunakan handphone ketika itu yang saya rasa tak seharusnya lakukan. In fact, ada hadis lah Ustaz yang Ustaz mungkin boleh betulkan lah, yang Rufi al-Qalam anis salas anin naim hatta yastaikis. Kira dia angkatkan apa tu Dosa. dosanya jikalau yang tidur lah. So itu from there kita boleh dapat yang siapa yang tidur tu dimaafkan lah. Tapi tidur tu because of kepenatan lah. Ada sebab-sebab Ada sebabnya lah. Kalau tidur tu mungkin sebabkan dia tidur lambat tu semua, itu tak valid lah. Saya kenal ada satu sahabat saya lah. Okay. Apa ni, di mana dia bila kita semua perasan, tapi kita pun ada tolong macam kejutkan lah. Macam untuk dia kita perasan bila semenjak dia masuk masjid tengah tunggu, bila tengah duduk tengah tunggu khutbah nak start pun, dia dah sampai dah tidur dah gini dah Ustaz. Dah kira macam ikutkan kronik dah kronik lagi. Bersikir bukan bersikir. Sampai ke depan terus ke belakang balik. Dah tahap khusyuk lah tu. Dah tahap khusyuk. Okey. Then bila khutbah nak mula sama juga. Dia sekejap begini, lepas tu tidur balik. Tiba-tiba bila dah start dah baca doa kan, baru dia begitu lagi. So macam mana Ustaz? Kalau orang macam gitu, kita harus sentiasa tegur-tegur, bangun. Macam mana tu? Okay, ini dah disebut hadis tadi. Diangkat kesalahan seseorang tu dengan sebab kerana dia terlupa dan dia tertidur. Dan bila dia sadar, baru dia kena, bukan qada lah, maknanya dia terus solat atau qada dan sebagainya. Tapi kalau orang yang sedang tidur ketika khutbah sedang berlangsung, just tepuk boleh. Macam syarat saya kata tepuk. Kalau dia lah asyik-asyik tertidur, saya pegang je lah boleh Ustaz. Dia terus picit-picit ke Itu boleh? takut larang nanti tak dapat. Alamak, tak dapat Tak gitu. perlu, dia isyarat saja. Isyarat sudah cukup. Tapi kalau dia masih tidur juga, sebab memang ada orang begitu. Saya jumpa ada orang macam tu, memang dia penat sangat. Jadi kita pegang dia sadar, tapi lepas tu dia the moment, sebab khutbah ni kadang-kadang sesuatu yang kena dengar. Jadi dia terkadang-kala kerana suasana panas dengan lagi kalau masjid ada aircon. Betul Ustaz. Lagi kalau topiknya, maaf kata, kadang macam cara penyampaian macam dry sangat. Dia kadang dry satu, kadang-kadang topik mungkin tak kena dengan dia punya, tak minat, memanglah. Lagi kena aircon pula panas-panas. Itulah. Itu yang jadi tu. Jadi bagi orang macam itu, bagi kita yang sebelah, kita tepuk gini, pegang gini, lepas tu dah. Tapi kalau dia tertidur juga, sudah. Tak perlu kita nak tegur dia. Akhirnya nanti kita yang jadi marah. Tak pasal-pasal. Ustaz pernah tak bila semasa Ustaz sedang berkhatib tu, apa perasaan Ustaz bila nampak, bila Ustaz tengok depan dia, satu tengah main handphone, satu tengah bertidur? Okay. Pertama, saya akan lihat diri saya sendiri. Mungkin saya tak sampaikan betul. Ustaz ini saya akan reflect dulu, sebab kita selalu diingatkan oleh pihak MUIS, Office of Mufti. Bahkan kita dah diantar ke kursus-kursus untuk bagaimana nak menyampaikan khutbah. Bahkan ada yang buat macam mana nak karang khutbah pun. Penulisan khutbah pun kita dah attend. Ustaz Omar attend untuk pengarang buat karangan untuk khutbah Jumaat. Dan juga bagaimana nak menyampaikan khutbah. So, and saya masih ingat lagi, if you did not deliver the sermon accordingly, consider you fail. Adakah itu sebabnya semua khutbah tone dia sama Ustaz? Apanya? Macam mana tu? Macam, marilah kita bersama-sama. Ingat macam gitu. So macam, tak. Saya perasan semua sama Ustaz. Dia pernah kita nak khutbah tu dengan cara suara lantang. Pun ada orang tak suka. Dia kata, ini apa pekik-pekik jerit-jerit. Orang tak suka. Dia niat pekik tu kerana dia tak nak orang tidur. Tapi soalannya tadi, kalau saya nampak saya sedang khutbah, orang sedang tidur, sedang main handphone, berapa dia tak fokus, saya tak nak salah dia dulu. Takut saya yang tak really deliver the message accordingly. Jadi bermakna saya perlu reflect, saya perlu sampaikan dengan supaya orang akan pastikan, pertama segi tonasi, segi bahasa, itu orang nak dengar situ. Dia bukan masalah
pekik atau tidak. Sebab orang yang datang Jumaat ni dia nak kena dengar khutbah. Jadi yang kita kena create awareness ialah dengar khutbah. Itu penting. Jadi sama orang tu yang belia-belia ni kita nak kena ingat-ingatkan lah. Bahkan orang dewasa pun dia tahu tak apa hukum orang yang datang Jumaat ni dengar khutbah. Dia kena faham. Jadi yang pentingnya kefahaman tentang datang ke masjid Jumaat pada hari Jumaat untuk dengar khutbah. Dia tahu tanggungjawab dia adalah untuk dia dengar khutbah. Jadi bagi khatib pula adalah tanggungjawab khatib untuk ensure that dia sampaikan this message daripada dalil Quran, daripada hadis sampai kepada masyarakat, dan juga apa sahaja khutbah tentang ehwal semasa dan sebagainya, agar message tu sampai pada mereka, khususnya konteks Singapura lah. Or else kalau saya cakap mungkin kalau ada yang tidur dan sebagainya, mungkin saya lah yang sampaikan tak betul lah. Atau saya sampaikan memang tak ada penghayatan, waktu saya sampaikan pun sekadar baca saja teks tanpa tonasi yang betul dan sebagainya. Sebab dia umpama menyampaikan mesej tu perlu dengan nada tertentu, dengan bacaan yang tertentu. Jadi kalau soalannya tanya saya, mungkin saya yang penyampaian saya kurang mantap lah. InsyaAllah bukan itulah sebabnya Ustaz. Mungkin dorang kepenatan lah. Kalau nak pendapat saya tak pernah naik lagi lah. So masih belum lagi baru tier 2 kan. on the way insyaAllah. At least Ustaz ada ya, Ustaz. Saya tak ada. Okay. So, kita ikut practicality Singapura dan konteks Okay. So, mengikutkan ada netizen ada cakap bahawa macam bila diorang pergi luar negara contoh Australia dan sebagainya. Apabila diorang datang solat Jumaat tu, bila khatib sedang berkhutbah kan, ada satu orang tu tengah tidur atau tengah main handphone. Khatib tu akan sendiri tegur straight semasa khutbah dekat jangan main handphone, simpan handphone tu. Tapi bahasa Inggeris lah. Ataupun kejut dia bangun dengar khutbah ni. Dalam Singapura punya konteks, boleh ke kita buat macam gitu? Ataupun itu ada salah satu di mana kita ni sensitif sikit, macam kita ada sifat kemaluan ni, macam alamak dia tegur saya dah, saya tak nak datang masjid ni lah, saya pindah masjid lain. Dia bukan Singapore konteks. Nanti Ustaz tambahlah. Dia bukan Singapore konteks. So, kalau ikutkan nak menegur tu pun ada adabnya. Kita tak boleh nak terus tegur orang dalam depan hayal ramai orang. Tak boleh. Sebab yalah, at the end of the day, kita akan memalukan dia secara langsung, dan kita mungkin akan affect dia morality. Mungkin lepas ni dia dah tak naklah datang masjid sebab dimalukan. Even macam imam sendiri yang memalukan. So macam betul lah. Di situ saya rasalah macam benda tu tak sewajarnya lah. Sebab tu dia kalau nak tegur tu mungkin after the session, mungkin jumpa one on one, just tegur macam itu depan-depan. Tak mau depan ramai orang lah tegur gitu. Mungkin Ustaz kan? Saya teringat sepotong ayat sebut A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izah hasanah, dengan contoh yang baik. Ya, Nabi pernah buat, Nabi pernah lakukan. Nabi sedang khutbah Jumaat, seorang lelaki datang masuk terus duduk. Nabi bangun rakaatain. Nabi pesan bangun 2 rakaat. Nabi tegur atas dasar nak mengajar umat. Okey, sekian. Jadi semua tahu tu Nabi mengajar umatnya. Sementara kita ni, kita tahu segi culture, budaya dan sebagainya, Singapura is not as macam negeri-negeri yang lain. Dia jadi sensitif bila kita tegur halayak ramai. Okey. Jadi bagi saya untuk tegur tu adalah lebih baik kita tegur selepas solat. Lepas Jumaat dah habis baru kita tegur. Untuk tegur pada ketika itu bukan seorang, saya rasa 2-3 orang pun buat benda yang sama juga. Dia datang terus duduk kan. Bangun, baju merah, baju hitam. Jadi that's not the way bagi saya as for konteks Singapura ni. Sebab imam ditugaskan untuk menyampaikan, tapi pada masa yang sama perlu mendidik. Mendidik dalam erti kata dia perlu lihat pada suasana. Dakwah ni perlu pada hikmah dengan contoh yang baik. Jadi kalau konteks Singapura ni, tak semua orang terdedah dengan teguran. Tapi muazzinnya pakai baju lengan pendek macam ini dengan seluar jeans. Agak-agak kalau Singapura, muazzin kita pakai macam itu, pandangan masyarakat boleh terima tak?
Macam tak ah. Because budaya dia. Yang boleh terima orang-orang bandar. Orang-orang yang pesantren semua likely mereka tak akan terima that kind of adab. Sebab orang terdedah pada suasana tu. Jadi Singapura sama juga. Belum semuanya boleh ditegur secara terbuka. Jadi dia lihat pada bi'ah, environment. Ambil senang contohlah. Agak-agak awak kalau orang horn kereta awak tengah drive ke naik motor orang horn, marah tak? Saya angkat tangan ya. Assalamualaikum. Saya baru-baru ni ada budak lelaki. Dia dalam hijau dia masih pegang handphone. Saya horn. Dia toleh marah saya. Padahal kita horn tu tujuan apa? Alert him dalam hijau. Bukan kita nak kata kau ni amat. Tak ada pun. Tapi perception dia different. So pada hari ini kita nak tegur orang dengan cara begitu, saya rasa sifat masyarakat kita belum terbuka untuk terima teguran seperti itu. Okey, dia kena absorb dulu. Ustaz baca tu, ustaz kalau berbual kan. Kita dengar, kenapa korang semua bila ustaz tengah khatib korang tidur? Itulah. Korang main handphone, main Call of Duty, main Mobile Legend, tak bagus. Betul. Up ke ustaz. Okey, so maybe ni additional question sikit lah. Saya pun nak tahulah. Ni maaf macam terlebih skrip ni. Kita kena minta maaf dulu lah kan. Okey. Sekarang pasal kita tengah bab dalam solat Jumaat ni. So saya pun nak tahu bila tentang soft ni. So kebanyakan nanti bila kita dah ramai sangat overflow, ada sampai solat kat pedestrian road. Di mana dorang kadang-kadang depan imam. So ada dorang selepas teguran pun, macam contoh ada ustaz cakap sini tak sah, jangan solat, tunggu sesi kedua. Tak sah korang dah depan imam, contohlah Tapi dorang masih diam, dorang masih buat bodoh, dorang solat je. Atas kerana dorang tak ada masa lagi untuk solat Jumaat, untuk biasa dorang kena patah balik kerja. Ataupun dorang just tak nak tunggu sesi kedua. Alah dah pernah dah kat sini, buat apa aku nak tunggu lagi, solat je lah. Sah tak sah tu antara Tuhan. Ni konteks lah contoh. So macam mana dengan solat tu sebenarnya? Dia biasa dah memang confirm dah tak sah. Pertama saya puji masyarakat kita bila bab solat diorang berani mati. Betul. Itu saya setuju. Bila bab solat diorang berani mati. Aku kena saman. Tapi pernah mufti lama pesan nak datang solat jangan menyusahkan orang. Dan kita bersandar pada hadis Nabi SAW. Jangan solat di tempat laluan orang lalu lalang. That's one of it. Mana nak solat tu jangan tempat yang memang orang lalu lalang kat situ. Dari dekat pedestrian, it's totally cannot be accepted. You pray kat situ. Bukan tanggungjawab masjid. Pun orang buat juga. Okey, jangan cakap pasal dia dah lebih daripada saf imam ke apa. Kita cakap sembahyang tu dah tempat bukan tempatnya. Kita kalau service road yang kita punya service road tu masih ada ruang kita boleh accept. Tapi ni dekat laluan kenderaan nak lalu, basikal nak lalu, orang nak lalu, kita dah obstruct laluan. Kalau kita pergi umrah sama juga. Tempat orang nak buat tawaf, waktu solat waktu. Aduh masih nak tawaf lagi, ada nak solat dekat situ. Maaf, orang tengah tawaf bukan waktu. Orang tengah tawaf banyak, dia nak solat dekat situ juga. Polis akan halau sebab dia menghalang. Walaupun itu ibadah. Jadi jangan bab ibadah ni kita jadikan alasan untuk melanggar semua undang-undang lah, jangan. Sebab tu saya kata masyarakat kita bab solat mereka berani mati. Tapi pada masa yang sama menyusahkan orang. Betul. Sebab tu jangan letak kereta pun jangan menghalang laluan. Betul. Kenapa masjid adakah ruang sedikit untuk laluan? Itu kalau contingency atau emergency. Ada yang di masjid kita pernah kan ada yang collapse. Betul. Ambulans datang. Jadi kita kena beri laluan tu semua. Kita kena fikir. Jadi tentang bagi saya untuk lakukan ibadah solat Jumaat di tempat-tempat yang terbuka, yang tempat laluan itu memang langgar sunnah pun. Nabi larang untuk kita solat tempat-tempat laluan orang awam. Nabi larang. Nabi tak benarkan. Jadi kita yang sebagai menegur pun, kalau contohlah kita dah tegur, dah cakap ni tak boleh juga, at the end of the day, kita doakan je lah untuk mereka. Semoga Allah yang hadina wa yahdina. Semoga Allah bimbing kita dan bimbing mereka lah insya-Allah. That's the last option lah. Kalau kita tegur supaya mungkin dia tetap macam itu, kita doakan je lah untuk mereka. Okay, maybe soalan yang terakhir sebelum kita
akhiri episod ni. Okey, kita patah balik kat yang time solat Jumaatnya bila tengah khutbah. Okey, tengah khutbah pasal telefon tu main telefon kan. Ada juga bila saya pernah scroll kadang-kadang kat TikTok, kat Instagram. Awak scroll masa khutbah? Tak, selepas Ustaz saya tengah relax, Ustaz tengah bekerja saya dengar. Okey. Recover sikit. Baik. cepat kan. So ada juga orang di mana orang post, orang rekod lagi satu orang kat depan tengah contoh main handphone. Alamak. Contoh tengah tidur. Dia rekod, lepas tu dia post. Dia cakap apa ni orang tengah khutbah dia tengah tidur pula, syok tidur berdengkur pula. So dia buat jadi macam orang jadi kata-kata, komen. Tapi bukankah dia pun buat sama? So yang teruknya saya rasa pada pendapat saya dialah pasal dia yang bersebarkan orang tu. Tapi pada pendapat Ustaz macam mana? Like apa pendapat Ustaz dalam benda-benda macam gini lah yang sekarang kita nampak kat social media? Saya tu. Maybe Ustaz dulu lah. Okay. Ustaz Gen Z kan? Ya, macam tadi Mahir dah kata pun memang perbuatan dia memang dah salah lah. Sebab dia sendiri menggunakan handphone during the khutbah. So macam tadi Ustaz kata kalau nak tegur tu berhikmah. Okay, mungkin niat dia betul, dia nak educate people macam okay, korang tak sepatutnya buat macam ni, main handphone during the khutbah. Tapi dia sendiri yang gunakan. So kat sana pun dia dah salah lah sebenarnya. So again, it's all back to the first tu lah. Nak tegur tu secara berhikmah. Okay, so dia, at first dia tak sepatutnya buat apa gitu. After the khutbah, jumpa one to one, then just tegur macam itu je. And zaman sekarang, ialah kita zaman social media ni, Betul. bila kita buat benda ni, ialah dia mengundang orang untuk mengutuk orang tu. Betul. tak? Tanpa tahu the full story kenapa Betul. orang tu buat sedemikian. Mungkin orang tu tengah translation. Betul. So secara langsung, dia yang create dosa untuk diri sendiri dia. Selagi banyak orang komen, selagi itulah dosa dia bertambah. Berat juga Dia ada dalam surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala pesan, Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang beriman, jangan jauhkan kamu daripada banyak sangka-sangka. Inna ba'dadh dhanni ithmun. Sebahagian sangka-sangka itu dosa. Wala tajassasu. Jangan cari silap orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan kamu mengumpat antara satu dengan lain. Sampai disebut ayuhibbu ahadukum an ya'kula lama akhi maitan fakarihtumu. Apakah kamu nak makan daging saudara kamu yang bangkai daging saudara kamu tu, sedangkan kamu sendiri membencinya, fakarihtumu. Maknanya apa? Bila kita nampak sesuatu yang tak baik, kalau kita dah jauh, bermakna kita tak dapat tegur kan. Why the purpose kita nak record? Niat tu memang kurang puas hati. Ini sebab apa? Kita kerana tak happy sangat orang buat macam itu, kita record. Masalahnya ialah kita tak berhikmah. Kita dah rekod, bukan nak jadi pengajaran buat kita. Kita hebahkan lagi dekat social media. Kita menjatuhkan kaipan orang. Itu dosa. Dan awak tak tahu pun apa sebenarnya dia buat. Mungkin awak nampak dia pegang handphone, nampak mungkin ada unless saya kata, pada ketika tu jangan ada sangka lah. Just bilang ni. Sebab memang masyarakat kita sekarang ni semua dengan social media kan. Jadi suka sangat masuk kat social media. Hati-hatilah. Sebab berpunca daripada kita, macam-macam perception boleh keluar. Anything. Boleh jadi baik, boleh jadi tak baik. Worst kalau dalam khutbah Jumaat, tengah khutbah Jumaat, orang pegang handphone, kita ambil, tengok budak-budak sekarang. You do not know, maybe dia tengok translation ke apa ke, kita tak tahu. So, adabnya lah, kat solat Jumaat, dengar khutbah. Dengar khutbah. Bukan sibuk dengan nak ambil video orang. Itu bukan sebab kita dipanggil untuk solat Jumaat. Okey, so saya harap semua pun dapatlah belajar sikit sebanyak tentang solat Jumaat ni menggunakan handphone boleh atau tidak. Secara ringkas, elakkanlah. Betul lah? Betul lah? Nampak? Dengar tu? Korang dengar tak? Okey, so kalau korang ada apa-apa soalan, boleh je komen ataupun DM kita. Kita nanti ada satu series iaitu awak soal kita jawab. Di mana kita akan tanyalah soalan-soalan awak kepada asatizah kita. Dan tengoklah jawapannya macam mana. Okay. So insyaAllah nanti kita akan adakan episod-episod macam gini every month. Once every month lah insyaAllah. Kita tengok macam mana. Dan juga kita sekarang tengah mengumpulkan dana untuk mosque upgrading projek kita. Iaitu kita perlukan sebanyak 15 juta. Tapi sekarang kita perlukan dalam 5 juta lah. Dalam 5 juta lagi. Jadi kepada siapa yang lagi nak
infak kepada Masjid Akal Kampung Melayu, bolehlah infak. Semua link semua ada di bio kita. Kalau tak, insyaAllah saya akan letak lah. InsyaAllah kita akan letak banner kat sini Kalau tak, korang tengoklah bio kita Ada apa-apa lagi maybe Ustaz nak tambah ke? Mungkin kepada belia-belia di luar sana, kalau boleh khutbah tu dengarlah. It's only like 6-7 minutes of your time. So kalau boleh just make use of the time. It's only once a week. Betul. So make use of the time lah. Alright. And benda ni pun things yang korang boleh manfaatkan. So it's good for you insyaAllah. Okay. Ustaz pula ada apa-apa lagi Ustaz? Maybe nak tambah? Pertama saya ucap terima kasih Bumi Bro. Yeah, Bumi Bro. Tengok, teh pun dah habis tau. Kita berbual nampak? Memang Bro terletak di blok berapa ni? 631. Pasal saya cakap tengok je lah Google. 631, Saya rasa 631. Betul lah, betul lah. betul. Duduk Reservoir Road. Belakang Yuno CC. Betul. Okay. Kita sekarang dekat kedai mereka dan kita bincang santai-santai tentang Duduk pun Jumaat, solat Jumaat. Jadi seandainya ada kesilapan sila tegur. Jangan ustaz pun ada silap juga, pun ada silap. Jadi tegurlah insya-Allah. Kita terima teguran. Terima kasih atas menonton ni semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you on the next episode.